kawan-kawan, sahabat-sahabat, makcik-pakcik, abang kakak yang tengok saya video ni kan, tolong cuba. Kalau tak cuba rugi. Betul. Memang sedap. Daripada pedas kira tak tinggi, tak rendah, kira pertengahan lah. Kan? Masa kena nak lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar semua? Dah lama kita tak bersua Dah lama saya tak buat video. Pasal dalam seminggu dua tu saya tak berapa sihat. InsyaAllah lah, nyari rindu juga dah lama tak buat video ni. Okay, so nyari saya ada kat Pasar Teka. Kan, kalau orang Malaysia tak tahu, inilah Pasar Teka di Little India lah. Senang cakap lah kan, kalau untuk orang Malaysia lah. Okay, kat sini pun dia ada jual kat Hawker Center. Kalau awak tengok ni gambar-gambar ni semua nasi berani. Tapi memandangkan hari Senin ada kedai buka dan ada kedai tutup jugalah. Tapi kat sini nasi berani ada, mi goreng, rojak dan macam-macam lagi lah. Dan kebanyakan semua makanan India. Tapi yang disuka pada untuk orang-orang Singapura ni memang favourite lah kalau kat sini kan. Alright, ada rotinan, chapati dan sebagainya. Ok, so sekarang saya nak menuju ke pasar dia. So kita pergi ke dia punya pasar. Pasar ni dinamakan Pasar Teka. Kalau kat Singapura ni awak cakap Teka Market, semua orang tahulah kat mana. Ok, so saya bawakan awak kat dalam. So suasana dia agak kecoh ke tidak, tapi saya rasa hari Senin ni tak banyak sangat. Pasal hari Senin kalau Singapura ni, dia tu ada kedai buka, ada kedai tutup. Pasal barang tak banyak lah. Ok, so kita go, nampak tu banyak dia tutup kalau awak tengok kan. Tapi saya nak pergi beli barang. Saya rasa adalah nak tengok daging sikit ke apa. Saya mengidam lah nyari nak masak apa tu, mungkin nak masak daging ke, rusuk ke, tetelan, asam pedas serdi hitam macam. Ok, teman saya macam tadi saya cakap kan, kalau hari Senin banyak kedai tutup di Singapura ni. Ikan pun tak banyak. Tapi kalau yang 400 ni macam-macam lah ada. Kalau awak nak yang basah, yang kering dan sebagainya pun ada. Ok, orang ni dia kenal saya. Kalau dia tengok muka saya, insyaAllah. Assalamualaikum, bye. How are you? Say hi. Okay, thank you. Good. See lah waktu dia. Today no much shop open Monday. So I also headache what to buy. Okay, never mind. We see what to buy. Later I come, I buy mutton first lah. Then after that I come. Okay, ni tempat jual 400. Macam-macam lah ada kalau awak tengok kat sini kan. Kalau nak masak makanan India, 400 mesti nak cukup. Baru power. Okay, so di tengah potong rusuk kita. Saya nak masak rusuk lah, campur tetel, asam pedas, serdi hitam. Dah lama tak masak, dah lama tak buat video ni, rindu. Okay, kalau tengok kat sini kan, nampak. Kalau hari Senin kat suasana Singapura ni macam gini lah. Dia agak kurang, bukan kurang banyak. Okay, tapi adalah kedai-kedai yang buka 2-3 untuk kita beli apa yang kita perlukan, insyaAllah. Okay, abang mu tengah busy. So kat sini harga-harga dia lah kalau awak tengok. Mima Mutton Supply. Semua halal kat sini, insyaAllah. So lepas ni nanti kita beli barang rempah sikit, sayur sikit, lepas tu kita bergerak balik lah. Monday tak banyak buka kedai Betul bang. Yalah. Tapi member katanya sikit. Besar lah. Nanti kita dah beli dah tadi. So kita tengoklah. Kita dapatkan ceri kering sikit. Nanti insyaAllah lah bila-bila nanti hari biasa tu kan, saya akan tunjukkan awak video pasar kat sini. Suasana dia meriah. Ok, so now patah balik ke sini. Kita belikan cili kering yang dah kisar. Jadi senang balik, tinggal nak bowl je. Ni 2 paket. Ni 1 paket. Dah makan? Sudah makan? Belum. Lada hitam itu atas Lada hitam.
Lada hitam. Sabut lah. Lagi apa apa lagi nak masak nanti besok lusa nak masak apa-apa bang. Bahan-bahan semua dah ada bang. Besok nak masak apa-apa semua dah ada. Okey, okeylah itu dululah. Berapa? $5. Okey, sekejap. Ni satu lah senang. Nanti bila-bila tu. Berapa semua? 7. $50 tukar. Boleh. Bang, asam keping satu bang. Asam keping. Ambil saya tarik . Ni tairu. Inilah sedap ni. Nasi berani dia apa kan. Ni tairu pasang siap. Nasi berani punya beras lah. Berarti kat mana nak. Nanti kita tengok saya nak cari ikan belanak kalau ada. Ikan belanak lah. Ikan belanak 1 kilo kita goreng garing-garing. Lepas tu nanti kita buat sambal belacan sikit kita makan. Alright. Ni abang handsome lama tau kat sini. Lama tak? Nampak tu. Okey. Bang bersih potong tak payah potong, bersih je. Dalam buang. Dalam buang. Ni jadi hari Senin tak banyak. Kalau tidak ni suasana kat sini. Okey, saya apa ni? Kedai saya mau tutup, ada satu kat depan tu. Okey, kita dah beli ikan belanak, dia depan dah siangan kita. Kalau kita siang nanti bukan jadi siang sampai ke malam. Okey. So kita cari sayur-sayur sikit kat sini, lepas tu kita balik. Lepas tu masak nanti. Okey. Apa sayur yang nak beli? Kita beli bawang yang dah kopek, pasang siap, senang kita kan. Okey. Ni satu. Lady finger satu. Oh Allah Akbar. Petai mana petai? Petai ada petai. Ada? Satu paket. Last one. Okey, rezeki insya-Allah. Dan after that kami serai satu. Lagi apa? Cili padi merah satu, cili padi hijau satu. Ya. Cili padi hijau satu, cili padi merah satu. Okey. Nah bang. Okey, dah. Stop. Okey, ada bunga kantan. Okey. Bunga kantan satu. Berapa? $15. Okay. Kita punya barang-barang tadi, cili padi apa semua kita dah beli. So sekarang kita nak balik. Balik nanti kita buat video, kita masak, lepas tu kita share bersama awak teman saya. Alright, jangan ke mana-mana. Sekarang saya berada di Backlane daripada Pasar Teka tadi. Saya dah terlupa lah, saya dah terlepas baru saya nak ingat daun kesum. Tapi masalah kat sini ni, kalau kat tepi-tepi Backlane ni, kat kedai Little India ni kan, sayur berdiri kat sini. Tapi awak jangan mimpi lah boleh dapat daun kesum. Daun kesum tu kalau yang jual di pasar aja. Dia wet market lah kira kan. Kalau kat sini-sini kirim salam ajalah terus. Memang takkan dapat pun. Okey, tapi nak buat macam mana? Benda dah terlepas, nanti kita usahakanlah sikit kat mana yang kita boleh dapat daun kesum tu. InsyaAllah. Jalan-jalan hujan pula. So kita tengoklah. Kita boleh beli sambusa kat sini sekejap kan. Bungkuskan dia, lepas tu kita minum teh tarik satu sementara tunggu hujan. Macam Assalamualaikum. Busy lah, busy. Kasih sambusa makan satu. Satulah. Teh tarik. Sambusa satu. Baik. Sambusa satu makan, sop satu, teh tarik satu.
Kat sini adalah kita rasa hujan, jadi kita berhenti sekejap. Duduk, kita perkenakan sambusa. Cakni ada? Abai, cakni ada, cakni? Cakni tak ada. Okey, so kita makan sambusa satu. Kita makan sup. Sup dia kat sini mangkuk kecil aje. Makan minum makan cepat tu. Kasih jalan 2 gua bayar. Give aja tu lah, I pay. Never mind. Okey. Terima kasih mana? Ni ya? Terima kasih. Alright, sekejap ya. Nanti satu kali bayar. Okey, berapa? Teh tarik. Kita sementara nak tunggu hujan tu reda sikit. Dia kena teh tarik satu, sambusa satu. Ni bukan sup kambing. Ni kira sup kambing tapi bukanlah masa mangkuk-mangkuk besar tau. Dia memang khas atau dia jual kat sini memang mangkuk kecil gini je. Kan? Jadi semua ni sambusa satu, sup kambing ni satu, teh tarik satu, $5. So cuba makan Bismillah, apa yang kita nak. Bang, bubur satu. Kita bungkus bubur ada paket. Dia bubur macam bubur lambuk gitulah. Ni keripik pisang satu. Sambusa 4. Tu keripik pisang satu. Pisang. Sambusa 4. Sambusa. Malam boleh makan kan. Sambusa dia dalam ada kacang putih dan sebagainya. Beza daripada orang Melayu ni lah. Okay, kalau awak tengok gambar kat sini, dia macam gini lah. Okay, tempat dia Dunlop Street. Okay. Dah. Berapa? $8 lah. $8. Allah Akbar. Nampak duit pun susah. 2, 3, 5, 9. Okey, nah. Dan terima kasih. Baik. So kalau awak nak tengok bubur dia kat sini ni. Ni. Macam kita bubur masjid tu lebih kurang sama, bang. Okey. Sekarang kita dah sampai rumah. Kan? Apa yang kita nak masak adalah kita nak masak biasanya kalau orang masak tetel, asam pedas kan. Senyari saya nak masak daging kambing rusuk campur tetel dan juga sedikit lemak. Kita masak asam pedas, lada hitam dan sedikit bunga kantan. Okey, yang ini kita tak boleh taruh daun kesum. Pasal kalau daun kesum dia keluarkan aroma dengan nanti dengan daging kambing tu tak kena. Okey. So now kita dah cuci bersih tadi yang kambing rusuk yang kita beli kat pasar tu tadi kan. So kita masukkan kat dalam air dan kita rebus dia, make sure dia empuk supaya kita punya asam pedas daging ini sempurna dan sedap. Bismillah. So kita masukkan daging rusuk, tetel dan juga sedikit lemak untuk menyedapkan. Okey. So awak tengok tadi yang kat pasar tu tadi kan. Kita dah potong-potongkan, jadi saya pun balik tak payah nak potong-potong. Saya dah cuci bersih. So kita masukkan dia kat dalam untuk dia rebus supaya dia cantik. Bila dah rebus nanti kita angkat. Lepas tu kita go to the next step proses yang apa yang kita nak masak yang kita janjikan. Jangan ke mana-mana. Dia dah lama tak buat video tau. Mesti nak kena support. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, kita punya daging rusuk tu dia ongoing. Saya rasa mungkin plus minus lagi 10-15 minit. InsyaAllah dia empuk. Okey. Jadi sementara nak tunggu dia empuk tu kan. Okey, ini bahan-bahan yang asam pedas, lada hitam yang kita nak buat ni kan. Okeylah, ini biasalah cili kering Cili kering terpulang pada anda seberapa banyak apa panggil tu besarnya kuali ataupun besar banyak mana yang awak masak terpulang. Okey. Macam saya ni saya gunakan cili kering mungkin dalam 20 lebih batang yang saya kena taruh tepi. Okey. Sini ada bawang kecil ataupun bawang besar tapi saiz dia kecil. Garam 5 biji, alia,
minyak hidup, bawang putih 245, lada hitam, 2 batang serai. Okey, nanti kita potong untuk kita titik. Alright. So ni lah bahan-bahan yang untuk kita blend kat dalam. Sekejap lagi. Okey, so bawang putih ni kita masukkan aja kat dalam. Kita tengok sikit lah blend dia. Okey, bahan-bahan kita tadi dah siap di blend. Nampak Okey, so kita buka pelan-pelan insya-Allah. So kita masukkan cili kering ni kat sini. Kita masukkan dia semua. Okey. Lepas tu kita gaulkan dia pelan-pelan. Okey, kasih sebati pelan-pelan aja. Kenapa saya buat macam ini? Jadi bila awak tumis ataupun nak masak ni asam pedas ni kan. Jadi semua tu dia dah menjadi satu, jadi senang. Jadi maksud saya tu rempah rata lah dengan cili kering kita tu kan. Daging kita pun dah siap rebus. Kalau boleh daging kita bila kita rebus tu janganlah sampai dalam empuk sangat, sampai dia lembik sangat, nanti tak sedap. Dia agak-agak macam 3 suku ataupun senang cakap yang 100% tu dia dalam 80 ke 85%. Dah lebih cukup. Pasal apa, nanti bila kita nak tumis sambal-sambal kita nak masak asam pedas tu, daging tu kita masuk dalam, nanti dia akan masak lagi kan. So jadi akan jadi cantik 100% and dia texture sedap. Alright. Okay, so now kita mulakan proses kita untuk tumiskan bahan-bahan yang kita nak masak asam pedas daging busuk, asam pedas lada hitam, daging busuk kambing. Okay, so kita panaskan api atau buka api. Panaskan api lah, panas saluran kuali kita dan kita taruh minyak. Okay, so kita rasa berapa banyak minyak yang kita dah perlukan. Okay, minyak jangan banyak sangat. Ini tadi yang kita dah rebus, dan saya buang air rebusan daging ini. Lepas tu saya bilas bersih daging ni supaya air dia tu tak campur dengan asam pedas. Kalau air campur dengan asam pedas dah tak sedap lah. Tetapi kalau kita nak masak sup kambing dan sebagainya tu memang air dia perlu kita pakai lah. Tapi kalau asam pedas tak perlu setitik pun. Okey. So kita masukkan sambal tadi ataupun tadi bahan-bahan yang telah kita kisar. Lepas tu yang tadi kita campur mix apa bersama kan yang kita buat tu tadi, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kenapa saya taruh lebih-lebih sambal ni? Pasal saya punya consumption tu atau kuali saya besar, dan saya perlukan kuah yang lebih, dan kalau boleh saya nak masakkan dia pekat. Okey. So kita tumiskan dia pelan-pelan. Yang ini kita nak kena tutup. Kalau tidak, ribut satu dapur. Okey. So kita tumis bahan-bahan cili kering kita dan sebagainya lah, lada hitam apa semua bawang yang tadi kita dah blend bersama kan. Okey, sebelum ongoing tu kita masukkanlah dua batang serai ni yang telah kita titik tadi. So kita tumiskan dia sampai dia pecah minyak dan garing. Okey. Kalau tidak nanti okey, bila sambal kita tertumis tu tengah cantik, kita masukkan sedikit belacan. Kalau awak ada bakar belacan pun boleh taruh. Kalau tidak, saya ada yang serbuk smoke pun boleh taruh. Okey, tak jadi masalah. Tip untuk asam pedas kita tu pekat dan juga color dia tu kira agak garang lah, menawan bila tengok kira merah menyala kan. Inilah tip dia kan. Okay, saya tunjukkan atau memberitahu tip dia. Okey, tip asam pedas untuk memekatkan ataupun warna dia cantik. Bila dia tengah tumis ni macam gini kan, bila tengah ongoing tumis ni, awak punya air asam jawa tu awak tuang sikit lebih sikit. Jangan banyak, sikit dulu. Okey, sikit. Okey, lepas tu awak tahu pelan-pelan. Sikit demi sikit. Okey. Tak suka nanti kita tambah lagi. Okey, kita nak tengoklah asam pedas sepekat mana yang kita suka. Itu important. Asam pedas ni dia nak atas berminyak kan. Lepas tu dia pekat merah menawan. Dekat pekat macam merun-merun hitam sikit lah, pasal kita ada taruh lada hitam kan. Itu bila kalau tengok pun liur meleleh, belum makan pun dah meleleh kan. Daripada kepedasan kita dah boleh bayangkan. Alright. So setiap mungkin 3-4 minit bila saya dah gaul, saya akan terus masukkan air asam. Pasal apa saya nak kontrol. Okey, sekarang saya masukkan bunga kantan. Mungkin 1 ataupun 2. Okey, bunga kantan. Lepas tu kita gaul. Saya tak taruh daun kesum pasal kalau kita masak daging asam pedas kita tak perlu taruh daun kesum. Pasal daun kesum tu aroma dia untuk ikan memang sedap. Kalau daging tak boleh, nanti dia daun kesum keluarkan aroma dia dan dengan daging tu dia tak match. Nanti dia jadi macam huru hara sikit.
Okey, sekarang kita rasa dia punya masam tu macam mana. Sebut perasa apa kita belum taruh. Pasal kita taruh air asam tadi, dia kita tengok asam dia dah cukup ke belum. Bismillah. Just nice, cantik. Dia dah sampai ke kepala pijak. Sekarang kita dah boleh masukkan sudu kecil sudah ya. 2 sudu kecil ini. Gula 1 2. Dah. Jangan banyak-banyak. Lepas tu kita masukkan garam secukup rasa. Garam. Kita taruh tu semua agak-agak aja. Kalau tak cukup kita tambah. Kan? Jangan terlebih, nanti tak boleh ubah. Sebut perasa. Bismillah. So kita gaul sebati dan kita tunggu mungkin dalam 3-4 minit. Bila bahan-bahan yang kita baru taruh tu semua dah menjadi satu, dah sebati kan. Lepas tu kita kecilkan api sikit. Kita dah boleh masukkan daging kita. Alright. So nanti dia akan masak 100% dan dia tekstur dia akan menjadi power lah. Macam tadi. Okey, kalau awak tengok kat sini, inilah kepekatan atau kemerahan yang saya maksudkan tadi. Kalau video awak boleh nampak pekat dia macam mana tu, kan? Dan kemerahan dia tu menyala lah senang cakap kan. Kalau tengok daripada video pun dah geram. Betul tak? Itu yang saya maksudkan tadi. Asam pedas ni harus pekat dan color ni kalau boleh kita maintain beginilah. Okey? Sebelum tu kita rasa dulu untuk penutup ni. Bismillah. Okey. Settle. Semuanya cukup, semuanya mampat. Kita rasa saya lah senang cakap begitu. Pedas dia menawan. Masam-masam dia pun kira tak berapa kuat. Cantik. Okey. So inilah hari ini yang dapat saya share bersama. Dan berapa hari yang lepas tu tak dapat saya share video. Pasal saya kurang sihat, lebih kurang 2 minggu tu. Saya minta ampun dan maaf. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang subscribe ataupun yang like video saya ya. Menonton, saya hargai sangat insya-Allah. Dan teruslah support saya. InsyaAllah nanti kalau awak tu terus support saya tu memberikan saya lagi semangat maju ke depan dan ke depan dan ke depan. Okey. Sebenarnya nak menyambut tahun baru ni, saya Mat Million ingin memohon ampun dan maaf seandainya kalau ada kata bahasa dalam saya video kan, atau mungkin masakan saya tak begitu bagus dari pandangan orang dan sebagainya. Saya mohon maaf. Saya akan baiki dari segi apa-apa sekalipun insya-Allah. Dan saya doakan kepada semua, mudah-mudahan di tahun yang akan datang 2026, tak lama 1-2 hari lagi ni, saya mengucapkan atau mendoakan kepada semua murah rezeki anda, yang sakit tu dapatlah baik, dan segala impian doa anda pada tahun ini, kalau dia tak makbulkan tahun ini, insya-Allah di tahun depan saya doakan semoga Allah makbulkan segala-galanya. Okey. Itulah dari saya pada hari ini. Mat Million, simply the best. Dan jangan lupa support video saya. Asam pedas, lada hitam, rusuk kambing. Okey. Kita jumpa di next video insya-Allah. Tapi tak tahulah dengan masakan apa yang saya nak share bersama. Jaga diri baik-baik. Okey, saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum tu, nanti kalau saya makan, nanti saya share bersama. Kita makan bersama. Alright, bye-bye. Okey, setelah masak tadi kan, ni dah time to makan. Alright, macam saya cakap tadi, dia pekat dan menawan color dia. Okey, so kita ambil sedikit rusuk. Allahu Akbar. Aliu sampai meleleh tau nasi kat sini. Belum makan aliu saya dah meleleh. Allah. Okey, kita ambilkan satu lady finger kat sini. Alright, so kat sini saya ada sambal belacan dan juga beberapa biji petai. Sambal belacan sini ada kalau kena sambal apa ni, asam pedas. Okey, so jemput makan Bismillah. Bismillah. Okey, jemput. Bismillah. Sedap saya cakap sedap, tak sedap saya cakap tak sedap. Depan rezeki tak boleh bohong. Bismillah.
sampai pedas, mencecah sampai otak. Okay, so ni detail. Nampak bila tadi saya cakap kita rebus 80% atau 85%. Selebihnya bila kita masak asam pedas tu, kita tarik lepas. Ini kira menu tahun baru lah. Daging kambing rusuk, masak asam pedas, lada hitam, petai,